Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita ada tetamu istimewa, jiran yang baru-baru ni baru balik dari Geneva untuk mengisytiharkan kawasan rumah dia adalah dalam zon keselamatan antarabangsa. Dia kata dia dalam self defense mode terhadap jiran dia. Kita sambut dengan tepukan paling perlahan di dunia. Encik Israel. Israel ya. Israel betul lah nama? Betul. Nama dah cantik dah ni, nama malaikat. Betul. Terima kasih. Tapi sayang perangai tak macam malaikat. Jangan cakap macam tu. Memanglah kita semua manusia perangai tak macam malaikat kan. Betul. Ramai yang cakap macam tu, tapi saya boleh apa kan? Saya cuma nak pertahankan keselamatan rumah saya. Jiran saya tu sejak turun temurun dari arwah moyang saya lagi memang suka cari gaduh. Diorang memang suka cari gaduh. Kenapa diorang suka cari gaduh? Entahlah, sejak moyang saya buat pondok buruk dekat tanah diorang dulu, mula-mula dulu, terus diorang suka cari gaduh. Mana saya tahu. Okey, mungkin ada ahli keluarga diorang yang tak suka moyang awak buat pondok dekat tanah diorang dulu. Moyang kepada moyang kami cakap tanah tu dah dijanjikan oleh kami sejak 15 juta tahun dulu. 15 juta? Ya. No, nak menipu agak-agak lah moyang awak tu. Tipu tak tipu lantak lah kan. Kami ikut je. Lepas ikut je lah. Lepas tu datuk saya buat rumah kecil sikit. Okay. Lepas tu ayah saya pula dah berjaya buat banglo kat situ. Sekarang awak buat apa? Untuk meneruskan legasi, sekarang saya pagar sekeliling rumah dia pula. Bukan rumah saya je, rumah dia. Rumah dia kan dah ada pagar? Saya pagar lagi. Lepas pintu pagar dia orang pun ada pagar lagi. Kawasan rumah dia akan termasuk dalam kawasan rumah saya sekarang ni. Kejap, kenapa awak pagar rumah dia orang Saya tak macam nak mana dia orang nak keluar masuk ataupun saya tak nak orang yang baling mercun tu keluar daripada rumah tu dan baling mercun ke rumah orang lain juga. Dan saya tak nak ada orang masuk dalam rumah dia takut dia bekam mercun. Saya tak rasa orang tu akan baling mercun rumah orang lain. Kenapa pula? Boleh jadi sekarang ni yang cari hal dengan dia awak kan. Dengan orang lain dia tak ada hal. Dengan awak je. Pasal awak buat rumah atas tanah dia orang. Kita kena bersangka buruk. Kalau belum jadi memang senang cakap. Kalau dah jadi habis tu bila jiran tu lapar, nak order Grab ke? Macam mana Grab nak bagi makanan? Sekarang ni diorang kena bagi kat saya dulu. Hari tu ada seorang rider Grab degil nak masuk juga bawa roti. Saya tangkap. Esok saya lepaskan balik. Motor dengan makanan saya sita. Macam tu. Sekejap. Kenapa awak sita makanan dia? Saya takut dalam plastik roti tu ada mercun. Wah, logik sangat tu. Kalau awak dah check rider tu tak bawa bahan bahaya, awak bagi je lah masuk. Mana best. Yang pelik lagi ni, saya nampak awak macam makin gemuk je tiap minggu kan. Itu mungkin sebab roti tu tinggi karbohidrat. Saya tolong makan untuk kesihatan jiran saya lah. Awak ada makan depan dia tak? Lepas tu awak cakap ini demi keamanan bersama. Tak payahlah nak beli-beli Mahmud. Orang kampung kena faham, saya hanya bertindak balas bila diserang sahaja. Sekarang ni diorang serang lagi tak? Tak ada. Kalau tak payahlah halang diorang masuk rumah tu. Saya nak pastikan tak ada bahan bahaya macam mercun. Tu je. Mercun. Tom yum seafood pun kau tahan, roti pun kau rampas. Yang bahaya tu ego kau tu sekarang tu. Lepas tu kau suruh orang kampung bagi semua barang kat kau dulu. Konon kau nak tolong hantar. Dah lah kau tengah gaduh dengan dia. Barang tu tak sampai tak tidak. Macam-macam aku bagi tahu YB Sam kan. Itulah dia. Sebab kau tu geng dengan YB Sam lah kan. Kau dengan YB Sam tu 2x5. Satu ekor lain kepala. Selagi kau geng dengan dia, kau akan rasa kebal. Tapi pasal ada kuasa, tunjuk kuasa tak habis-habis. Dah pedih. Tapi kau lupa satu perkara. Balasan dari Tuhan ni tak perlu visa bro. Bila-bila je Tuhan nak balas, dia akan balas. Kau tunggu masa satu hari nanti dunia ni dah tak tahan sangat dengan perangai orang jenis macam kau, baru kau tak tahu nak lari ke mana. Hello. Okey, sekejap lagi saya balik. Baliklah. Balik. Tapi hati-hati jangan sampai orang kampung baling mercun depan muka kau sendiri. Kau ingat ramai orang sokong kau ke? Self defense konon perangai dah macam